ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. We went for a meal and they kept us waiting on the empty and then we waited and waited. It's almost like the table. Amboi, pucatnya muka. Fikirkan file yang dekat balai tu ke sampai tak cukup tidur ni? Aku buntu Corporal. Kalau kes ni naik mahkamah, melingkup penakan aku. Busuk nama aku sampai ke Bajacin. Memang pun bukti dekat api gombak tu dah cukup kuat nak buat kau rehat lama kat dalam tu, tahu tak? Orang-orang atasan aku tu tengah lapar kes-kes macam ni tau. Sekali dia petik Swiss kes ni, kau tahu masa depan gelap kau macam mana? Sebab tu aku perlukan bantuan kau, Corporal. File kau tu bukannya nipis, Jin. Kalau aku hempas file kau atas meja pendakwa raya, bergegar satu bangunan ni, kau tahu. Kau nak ke perniagaan kau lingkup disebabkan satu kesilapan kecil ni? Takkan tak ada jalan lain. Aku sanggup buat apa saja. Tolonglah senapkan kes ni. Boleh. Tapi senyap tu harga dia mahal lah. Aku kena suap mulut-mulut dekat atas tu, kau tahu tak? Supaya diam pasal kes ni. Supaya file kau tu boleh tiba-tiba hilang daripada radar. Kau faham je lah. Kerja kotor macam ni kena guna pelinci banyak. Berapa? Berapa yang kau maksudkan? 16,000 bersih. Cash. Jangan nak tawar-menawar. Aku bukan jual ikan kat pasar. 16,000? Banyak tu. Aku perlukan masa. Masa tu duit, Jin. Lagi lama kau fikir, lagi dekat kaki kau dengan penjara. Esok tempat sama, datang seorang. Kalau aku nampak bayang orang lain dengan kau esok, kau anggap bila kita jumpa dekat mahkamah. Macam mana? Bawa tak apa yang aku nak? Ada bawa. Cukup 16,000. Aku harap lepas ni nama aku tak naik lagi kat gombak tu. Cantik. Macam ni baru senang kerja aku. Balik ni kau cuci muka biar nampak suci sikit Kau jangan harap nak jumpa aku lagi dah. Kau anggap je kes kau ni petang ni juga aku tanam biar tak jumpa jalan balik. Betul ke ni? Itu duit simpanan terakhir aku. Jin. Cash pun boleh buat hantu pun menari, kau tahu tak? Kau ingat aku ni amateur? Dah, belah. Aku ada banyak lagi file nak uruskan. Amboi, mewah minum petang kali ni ya. Tak main senyum sampai telinga. Tepilah, kau siapa? Aku nak korang aku je tadi. SPRM, tangan atas kepala sekarang Corporal. Kalau kau polis, kau patut tahu rasa garing ni macam mana. Tak. Kita orang, aku mana buat apa-apa. Tadi kita orang cuma ni je lah. Cuma apa? Borak apa sampai 16K? Baik kau serah diri dengan cara baik sebelum kita mula cari pasal. Jin, bagi tahu dia. Kita kawan kan? Kau bagi aku duit ni sebab kau nak aku tolong kau kan? Tolong? Corporal Bella, kau ingat aku ni bodoh sangat ke? Kau ingat usahawan macam aku ni boleh berjaya ke kalau tak bezakan bantuan dengan pau? Apa kau cakap ni? Kau yang merayu kat aku. Itu namanya lakonan, Corporal. Kalau aku tak buat drama sedih, tak adanya kau berani nak buka harga RM16,000. Awal lagi, aku dah lapor kat SPRM pasal kau ni. Kau perangkap aku, Jin. Kurang ajar. Bukan aku yang kurang ajar, tapi kau yang kurang cerdik. Ingat apa kau cakap tadi?
cash adalah hakim yang paling adil. Sekarang, biarlah hakim yang betul-betul yang adilkan kes kau. Selamat mereput kat dalam. Dah jom kita sambung borak dekat pejabat aku. Kat situ air percuma, tak payah bayar sampai 16K. Mahkamah bersidang. Yang Arif, hujah pembelaan bahawa tertuduh kononnya ingin membantu adalah satu penghinaan kepada akal yang sihat. Tertuduh tidak membantu. Dia sedang menunggang jawatan untuk memeras ugut dengan bukti rakaman dan wang tunai sebanyak RM16,000 yang telah menjadikan lencana PJRM sebagai tujuan untuk merompak di siang hari. Ya Arif, ini bukan khilaf, tapi terang menerang pengkhianatan yang terancang. Setiap kali anggota polis menerima suapan, setiap kali itulah benteng keadilan kita runtuh. Pihak pendakwaan memohon hukuman yang setimpal bukan sahaja sebagai pengajaran kepada tertuduh tetapi sebagai amaran keras kepada mana-mana penjawat awam bahawa jangan sesekali bermain dengan api rasuah. Pegawai Sabina, adakah benar pihak IPD tidak pernah memberi apa-apa arahan atau mandat untuk menetapkan kes ini secara peribadi? Benar Yang Arif, kami melakukan siasatan mengikut integriti pasukan. Tindakan tertuduh adalah salah satu kanser dalam pasukan kami. Dia bukan sahaja telah mengkhianati amanah negara, malah telah memijak maruah rakan-rakan seperjuangan yang telah bekerja dengan keras dan jujur. Kami tidak akan berkompromi dengan mana-mana pegawai yang telah menjual maruah jabatan demi kepentingan peribadi. Apabila kamu diberikan kuasa untuk meletakkan keadilan tetapi kamu memilih untuk meletakkan harga pada keadilan tersebut. Ada apa-apa rayuan terakhir sebelum mahkamah menjatuhkan hukuman? Saya khilaf Yang Arif. Saya cuma nak tolong masjid. Bantuan apa yang kamu maksudkan? Bantuan yang melenyapkan integriti atau bantuan yang menggemukkan poket kamu sendiri? Dan sebab terdesak kamu menghalalkan perbuatan yang keji. Ramai lagi pejabat orang yang susah tapi tidak sanggup menjual maruah mereka demi RM16,000. Kamu bukan sahaja melanggar undang-undang, kamu juga mengkotorkan pakaian seragam kamu. Setelah meneliti segala ekshibit dan keterangan saksi, mahkamah mendapati kamu bersalah. Di bawah Seksyen 16-A-B Akta SPRM 2009. Mahkamah tidak boleh berkompromi dengan pengkhianatan amanah rakyat. Dengan ini, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sebanyak RM80,000. Jika gagal membayar denda tersebut, tambahan hukuman penjara selama 12 bulan akan dikenakan. Kamu kata masih itu duit? Baiklah. Nanti, masa di penjara nanti, kamu fikirkan sama ada RM16,000 itu berbalakan dengan maruah dan masa depan kamu. Mahkamah bersurat. Anggap je lah. Apa Tepi je, nanti boleh voice over. Hello. Berapa? Sampai di hujung waktu. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Telah.